Tapi kan Kasha, one question. Kan tadi cakap jadual TGB ni kan pack, sangat-sangat pack kan. So, wajar tak kalau pelajar tu tidur lambat sebab tidak accept homework? Hi and Assalamualaikum. Salam daripada Presiden Tinta Mas and welcome to our first Sembang Santai with Tinta Mas. So a short explanation lah about kita orang punya program ni. This is basically our first and ever podcast yang student TGB buat. Okay. So untuk tetamu jemputan hari ini, kita memperkenalkan satu-satunya Presiden Badan Wakil Pelajar Haris Ukashah dan timbalannya Puteri Damia. Okay, so korang hari ni kita nak sembang apa agak? Pasal form 4 ke? Form 4, okay dah dapat dah. Kita dah dah tajuk kat diorang semua. Okay, so before kita masuk topik form 4 kita lah kan, korang macam mana hari ni? Okay tak guru tadi ke? PJJ semalam semua okay? Alhamdulillah semua okey. Jadi guru dapat yang simple-simple lah. Simple. Puteri kerja apa tadi? Tu lab, first aid kit dengan Kowe. Oh okay, senang je. Okay. Senang kan? Okay, so about form 4 kita nak tanya. Sebelum tu, Puteri dengan Kasha, korang berdua ni daripada MRSM ke sebelum ni sekolah harian, kementerian? Okeylah, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Haris Ukashah bin Muhammad Rosli dan saya merupakan bekas sekolah menengah kebangsaan Seri Pagi. Saya dari XKPM. Itu saja. Yalah, Assalamualaikum semua. Nama saya Puteri Damia dan saya juga merupakan ex-KPM. Sebelum ini, saya bersekolah di SMK Shah Alam. So maksudnya sebelum ni Puteri dengan Kasha tak pernah dapat junior asrama lah kiranya kan? Belum, tak pernah. Okay, so ni first time masuk MRSM. Apa feeling korang dapat junior form 4 baru? Cuba cerita sikit. Jadi feeling dapat junior ni dia rasa macam, sebab kita pun 2 tahun kan kat sini. Saya rasa macam benda ni macam pejam celik dah dapat junior kan? Dia rasa terkejut tau, macam shock tau. Macam saya rasa baru tahun lepas saya pergi mendaftar dekat pusat kegiatan pelajar tu. Jadi bila tahun ni nampak junior saya yang mendaftar pula, saya rasa macam sedih and happy at the same time. Apa sedih tu? Sedihnya sebab masa saya dekat sini dah tak lama lah, 13 tahun je. SPM pun diawalkan kan. Dan happynya tu sebab dapat junior baru lah, macam more friends, dapat bergaul dengan lebih banyak kan, dengan hikirab. Itu sajalah. Dia pula? Feeling dapat form 4 Jadi saya teruja sebenarnya. Sebab macam kita tahu culture dan cara hidup kat TGB ni sangat unik. And it's actually very menarik lah. Jadi bila kita dah by time kita dekat TGB ni, kita tahu kita dah adapt dengan cara hidup dekat sini. So macam kita tahu homework semua banyak. Jadi saya rasa dia memang memakan masa lah, lagi-lagi kalau dari XKPM kan. Jadi saya juga harap lah macam batch kita Aurelius ni dapat tunjuk contoh yang baik dekat adik-adik, supaya nanti kita dah keluar, diorang jadi lagi better daripada kita. Okay, so soalan lah untuk Puteri. As XKPM, apa challenge terbesar Puteri untuk adapt kat asrama ni? Jadi sebenarnya saya dari dulu memang suka nak masuk asrama. Jadi bila awal-awal masuk tu memang excited lah. Lepas tu, tapi kan masuk hari kedua saya homesick. Oh, sama tau. Serius? Dia macam mula-mula Kalau untuk saya lah, saya tak homesick. Alhamdulillah tak homesick. Tipu je. Betul. Sebab apa? Sebab saya dulu pernah ada pengalaman duduk kat asrama, tapi dah lama lah. Time tu darjah 5 saya dapat masuk ke camp PPCS untuk kemasukan ke Kolej Pembantu Pintar. Jadi time tu camp 2 minggu, memang vibe asrama. Time tu memang homesick dari awal sampai habis lah. Darjah 5 kan. Dah rasa kan lah. Dah rasa homesick lah. So masa form 4 saya tanamkan niat berazam kan, macam okay, SPM nak dekat, kena belajar sungguh-sungguh. Kalau duduk asrama, more disiplin, akademik makin meningkat. Jadi memang itu je lah niat utama. So homesick ni alhamdulillah tak ada. Tepikan lah dulu. Perasaan kita tepikan. Challenge apa tadi Puteri? Su sama. Dia masuk hari kedua tu kan kita dah puasa time tu. Time tu tengah tarawih.
Jadi Al-Fatihah tu a bit tukang lenggok lah. Oh. Dia macam ingat rumah kan. Tapi lama-lama okey lah. Okay, so setakat ni lah kan, kalau korang tengok kat form 4, macam mana form 4 sekarang? Attitude okey tak? Diorang punya penlibatan ke semua okey tak? Jadi untuk komen kepada form 4, alhamdulillah setakat ni okey lagi. Alhamdulillah. Baru beberapa minggu masuk kan. Alhamdulillah lah mereka macam senang nak adapt. Yang Aspura alhamdulillah tak ada yang homesick. Kalau ada pun mereka pandai adapt lah, macam call mak ayah. Kan? Kat sini pun boleh bawa tablet kan. Boleh bawa Nokia juga. So senang untuk communicate dengan mak ayah mereka. Jadi kalau rasa-rasa agak-agak siapa yang kat luar sana tu nak masuk asrama kan, masuk je. Tak apa, masuk je. TGB lah, tak ada TGB. apa-apa, tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan. Betul. Serius. Itu saja. Oh. Jadi macam sekarang ni kan kita baru start Koko semua kan. Betul. Jadi saya nampak lah dia orang eager nak dapat jawatan tu. Which is bagus lah. Lah nak rebut markah semua tu. You kot. Nak tunjuk lah macam saya boleh jadi leader kan. Okay, so kita punya isi sekarang. Rasanya mesti kalau ada form 5 tengok lah, mesti diorang nak tahu kan apa korang punya nasihat, like tips and trick untuk diorang survive kat TGB ni. Macam cheat code kiranya sepanjang experience korang as form 4 tahun lepas, apa yang korang dah belajar and korang boleh share dekat form 4 tahun ni. Susah juga soalan tu So macam ni, nak hidup kat TGB ni ikut je jadual dia. Walaupun jadual nampak padat kan, ikut je the flow. Sebab apa? Sebab jadual yang telah ditetapkan ni oleh pihak pengurusan memang semua work lah, just work. So jadi kalau kita macam malam-malam tu light off 11.30 kan, selepas 11.30 tu janganlah lepak. Janganlah macam main dengan kawan ke lepak kan, main game. So jangan sebab itu akan mengganggu kita punya sleep cycle. Bila mengganggu sleep cycle, nanti adalah yang tak bangun subuh, yang Tidur dalam kelas tidur dalam kelas. Benda basic lah. So kalau tidur dalam kelas tu pula, sebenarnya korang just minta izin dengan cikgu untuk makan gula-gula ke apa. Sebab gula-gula kan boleh boostkan kau punya energy kan. Jadi just makan saja. Nanti insyaAllah tak ngantuk lah. Dan lagi satu, kat TGB ni, apa yang saya perasan lah kan, ada dua jenis pelajar. Satu pelajar yang suka mengira. Contoh macam saya juga suka mengira juga. Satu lagi suka menghafal. Jadi apa subjek mengira ni? Macam subjek math, fizik. Yang subjek menghafal pula macam biologi, sejarah. Jadi kepada yang suka subjek mengira ni, korang kena fokus lebih dekat subjek menghafal. Dan kepada yang suka subjek menghafal, korang kena fokus dekat subjek yang mengira. Sebab contoh macam saya sendiri lah kan, math dengan math saya alhamdulillah setakat ni okey. Tapi bio saya macam a bit Jatuh sikit tu. tak ada, jatuh sikit. Like dia Jatuh sikit lah, sikit. Dia sikit sangat. Dia sikit sangat. Jadi korang kena pandai-pandai manage masa korang untuk agihkan study ikut subjek. Contoh macam kalau korang memang suka buat math. Kalau macam saya pun memang suka buat math. Suka gila. Dia lagi guys. Alamak. Suka gila. So kalau nak belajar bio tu, buatlah soalan math 1-2 dulu kan, sebagai energy booster. Lepas tu barulah buat study untuk bio. Dah sebab kalau kita tengok pun mostly orang yang contohlah good at bio dan sejarah, maths dengan maths dia mungkin bawah sikit macam tu. Untuk maths dengan maths pun opposite. Sebab diorang prefer untuk buat benda ni dan benda ni kan. Betul. Tapi kan Kasha, one question. Kan tadi cakap jadual TGB ni kan pack, sangat-sangat pack kan. So wajar tak kalau pelajar tu tidur lambat semata-mata nak siapkan homework? Kalau Kasha punya pandangan? Okay lah, kalau saya punya pandangan, tidur lambat ni dia depends pada seseorang lah. Kalau dia memang jenis night out, memang stay up, dan pada waktu pagi tu boleh tak ngantuk dalam kelas, then silakan. Yang penting waktu pembelajaran, waktu PDP, jangan tidur dalam kelas, itu saja. Kena fokus kan? Yes, kena fokus. Tapi kalau jenis yang memang tak boleh juga, kalau tidur lambat nanti akan tidur dalam kelas. Kalau macam tu, tidur awal, bangun awal, bangun pukul 4. Lepas tu tahajud lah sikit kan, tahajud sikit. Lepas tu
baru boleh buat homework, study ke. InsyaAllah sebenarnya dia depends jugalah kepada adaptasi pelajar kan. Kalau pelajar yang suka jenis tidur lambat, then silakan. Kalau itu yang terbaik untuk dia. Kalau ada pelajar yang jenis suka tidur awal, so silakan juga. Memang itu yang terbaik untuk dia. Tapi selalunya orang yang tidur lambat ni dia procrastinate tau. Dia suka tanggung kerja kan. Yang tu paling jangan buat lah. Dekat TGV ni kerja setiap hari mesti dapat duit. Jadi kalau kita tangguh, memang ramai yang tak tidur malam. Selalunya macam tu lah. Sebab ramai sekarang waktu prep tu diorang tak manfaatkan betul-betul. Waktu prep pergi main game, tengok TikTok. Sembang, Tu dah bahas masa. Betul. Okay, kalau Putri pula, apa cheat code yang Putri dapat untuk survive kat TGV ni? Cuci. Macam saya, macam mana? Saya ada satu, bukanlah prinsip, tapi dia macam PWP kan dia selalu meeting malam. Jadi memang makan waktu prep malam. So bila makan waktu prep malam, saya tak sempat nak siapkan apa-apa. Jadi saya kena, contohlah saya guna masa after prep malam tu, jadi saya akan tidur lambat. Bila saya tidur lambat, saya akan tidur lambat terus. So korang pilih salah satu. Sebab kita tak boleh buat both at the same time. Kalau korang nak tidur lambat terus, jangan bangun awal. Bukanlah jangan skip subuh pula kan. Maksudnya macam janganlah. Kalau originally korang bangun pukul 4 and tidur pukul 11, kalau korang tidur lambat later than 11, korang bangunlah pukul 5:30 ke. Dapatkan tidur yang cukup. So tidur tu sangat penting lah. Betul. Kalau korang, memang korang akan terlentuk dalam kelas. And macam form 5 sekarang sangat laju. So bila laju, memang kalau korang tertidur dalam kelas tu, korang bangun-bangun, aku dah sampai chapter mana dah ni. Ni Putri selalu tidur lambat ke ni? Eye bag tu nampak. Alamak. Alamak.